Hari ni kita nak masuk chapter 4 Dah tengok dah slide dah. Mimashita ka? Noto. Sensei dah sharekan dekat Yulen. Tengok tengah. Okay, Check sound. Kata ada. Okay. Okay. Kono slide dah. Dayonka desu. Kita masuk chapter 4. Okay. Tapi sebelum tu kita imbas balik. Chapter 3 kita belajar tempat kan. Tempat uriba desu. Tempat jual apa. Lepas tu kita ada belajar okane. Okane. Mata wang lah. Mata wang. Awak buat penyeraan. Okay. Kita tengok chapter 4 pula. Kalau awak terlupa apa yang kita dah buat chapter 3, saya dah sharekan video tu, awak boleh tengok lah. Video boleh. Okay, untuk chapter 4 hari ni, saya boleh buat seminggu ni habis. Hari ni boleh habis. Settlekan satu bab. Tapi saya tak nak buat lah satu bab sehari ni. Kerana apa? Kalau saya habiskan hari ni, minggu depan awak kena buat test. Jadi saya buat 2 minggu lah. Minggu ni dengan minggu depan kita habiskan chapter 4. Okay, kita tengok chapter 4. Kita mulakan dengan Atarashi Kotoba. Atarashi Kotoba. Kita dengan perkataan baru. Apa perkataan baru kita hari ni? Yang pertama kita ada dua perkataan ni. Boleh baca? Asa. Hai, asa desu ne. Asa wa nan desu ka? Chiasa. Pagi. Hai, pagi desu ne. Morning Asa. Pagi. Apa kata ucapan untuk asa? Aisatsu. Asa no aisatsu wa nan desu ka? Ohayo gozaimasu. Yes. Ohayo gozaimasu. Kata ucapan untuk pagi kita ada perkataan ohayo gozaimasu. Okay, bila tengah hari je nanti? Hiru. Hai, kita sebut hiru. 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 Pukul 12 ke atas ni kita sebut hiru. Hai, hiru no aisatsu wa nan desu ka? Tengah hari. Apa kata ucapan untuk tengah hari? Konnichiwa. Yes, konnichiwa. Konnichiwa. Okay, dan yang ketiga kita ada waktu petang atau malam. Kita sebut apa? Ban. Hai, bang. Ataupun satu lagi perkataan? Yoru. Yoru. Ada dua maksud lah. Satu bang, satu lagi kita boleh sebut yoru. Bang atau yoru malam lah. Ini waktu malam. Jadi kita ada 3 waktu. Yang pertama asa, hiru, bang ataupun yoru. Jadi chapter 4 ni kita nak belajar masa lah. Masa. Okey. Satu lagi perkataan baru hari ni kita nak masuk perkataan yang kita tuliskan V ni. V ni mewakili apa? Saya sebut V. V stand for what? Verb. Hai, verb desu ne. Verb. Verb is kata kerja lah. Doshi desu. Doshi. Doshi. Verb kata kerja. Okay, hari ni kita nak belajar perkataan baru untuk kata kerja. Okay. Kalau kita tengok chapter 1 sampai chapter 3, ada tak kita belajar kata kerja? Doshi. Benkyou shimashita ka? Kita imbas balik. Chapter 1 kita belajar apa? Chapter 2, chapter 3 apa kita belajar? Ada tak siasa? Jika Kalau kita tengok chapter 1, chapter 2, chapter 3, kita fokus kepada nouns, kata nama. Betul? Contoh Betul. Chapter 1 kita belajar kenalkan diri. Hajime mashite. Watashi wa Nizam desu. Nama sensei. Kata nama lah. Untuk diri. Watashi wa sensei desu. Sensei desu. Hai. Okay. Chapter 2 kita belajar nama benda. Contoh, kore wa ballpen desu. Kata nama benda. Hai. Kore wa jisho desu. Hai. Jisho desu. Kamus. Jadi kita belajar kata nama benda. Okay, chapter 3 kita belajar nama tempat. Uchi desu, hostel desu, kyoshitsu desu. Jadi chapter 1 sampai 3 kita fokus kepada nouns, kata nama
Benda, nama orang, nama apa semualah kata nama, nouns. Jadi kata nama kita complete dengan des. Betul? Des. Nizam des, sensei des, gakusei des. Tapi kalau verb, verb kalau tengok belakang dia, ujung huruf apa ni? Mas. Mas. Masuk. Ada mas. Mas ni menunjukkan dia kata kerja. Okey, apa kata kerja kita yang pertama hari ni? 勉強します。Hai, benkyou shimasu. Benkyou shimasu. Maksudnya study belajar. Minasan wa gakusei desu ne. Hai, minasan wa gakusei desu. Gakusei wa benkyou shimasu. Ini awak punya kerja. Benkyou shimasu. Belajar. Okey. Yang kedua, kata kerja yang kedua kita ada. Yomimasu ka? 働きます。 Yes. Hatarakimasu. Hatarakimasu. Hatarakimasu maksudnya kerja lah. Work. Kerja. Sensei wa hatarakimasu. Minasan no otou-san wa hatarakimasu. Okay. Otou-san. Jadi ayah. Ayah kita. Ayah awak semua kerja lah. Kedua awak belajar. Okay. Yang ketiga. Kata kerja. Mudah je. Ada 3 huruf. Nemas. Hai, nemas. Nemas. Tidur lah. Walaupun tak buat kerja apa, tapi dia kata kerja. Ada tak lagi yang tidur ni? Nemas. Kelas pagi ni bahaya ni. Lepas tu, online. Kalau kita buat fizikal lain. Kan? Okey. Okey, sesi harap semua dah bangun lah. Kalau dah bangun, ni dia punya kalau bangun. います。Hai, okimasu. Okimasu, bangun. Hai, okite kudasai yo. Bangun, bangun. Okey. Okimasu. Okey, yang kelima. Kita tengok jam kan. Dah pukul 5 dah. Maksudnya tamat, finish lah. Boleh baca? Verb yang kelima ni. Owarimasu. Hai, betul. Owarimasu. Owarimasu. Maksudnya finish. Sebab tu bila kelas tamat, sensei sebut apa? 終わりましょう。 Yes, owarimashou. 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 Mashou. Sensei tukarkan mas kepada pattern mashou. Mashou ni together, sama-sama. Let finish. Tapi kata dasar untuk kata kerja dia, owarimasu. Contoh, hajime mashou. Sama juga. Hajime mas. Start. Tapi sensei tukarkan kepada mashou. Hajime mashou. Okay. Next, yang terakhir kita ada satu maksud dia berehat, satu lagi cuti. Dia ada 2 meaning. Yasumimasu. Okey, yasumimasu. 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 2 maksud. Rehat ataupun cuti. Jadi kita ada 6 kata kerja. 6 kata kerja hari ni. Yang pertama, saya ulang. Apa dia? Benkyou shimasu. Hatarakimasu. Nemasu. Okimasu. Warimasu. Yasumimasu. Wakarimasu ka? Hai. はい、わかりました。 Yes. Wakarimasu juga adalah satu perkataan kata kerja. Kan? Wakarimasu ka? Hai, wakarimasu. Yes. Ya, saya faham. Kalau tak faham? Iye, wakarimasen. Yes. Iye, wakarimasen. Jadi, awak boleh negatifkan ni. Contoh kan? Benkyou shimasu apa? Belajar. Kalau tak belajar? Benkyou shimasen. Yes. Su ni masukkan sen lah. Su ni masukkan sen. Benkyou shimasen. Jadi dia akan jadi negatif lah. Formula tadi sama je. Wakarimasu, faham. Tak faham, wakarimasen. Benkyou shimasu, belajar. Kalau tak belajar, benkyou shimasen. Tak apa, ni nanti last slide nanti kita akan buat balik. Kalau hatarakimasu, kerja. Kalau tak kerja, tukarkan saya lah. Hatarakimasen. Hatarakimasen. Jadi negatif. Hatarakimasen. Okey dah sekarang? Okey. Jadi kata dasar yang pertama kita ada mas lah. Okey. Itu untuk kenal pasti kata kerja. Okey, next
Kita tambah lagi perkataan untuk kata nama, nouns, kata nama tempat. Kita ada kalau library apa? Library. Kalau library kita sebut Toshokan. Boleh? Cuba sebut. Toshokan. Hai, Toshokan, library. Okey. Yang ni tempat apa ni? Kita ada Bijutsukan. Boleh sebut? Bijutsukan. Yes, Bijutsukan. Apa maksud Bijutsukan? Museum. Dia museum. Tapi museum apa? Museum seni. Art Art, museum. art gallery. Museum seni. Art gallery. Balai seni lah panggil, balai seni. Dekat sini dia dipamerkan yang apa ni, barang-barang seni, contoh lukisan Bijutsu. kan. Bijutsukan. Kalau museum saja Hakubutsukan. Hakubutsukan is museum. Tapi this one Bijutsu. Bijutsu ni maksudnya apa? Seni. Seni. Jadi Bijutsukan. Art gallery. Okay, boleh sebut Bijutsukan. Bijutsukan. Yes. Okay, yang terakhir kita ada nama tempat yang ketiga, post office. Kalau post office, Yubin Kyoku. Yobin Kyoku. Hai, Yubin Kyoku. Boleh sebut kawan-kawan yang lain? Yubin Kyoku. Kalau tengok simbol ni di Jepun kan, simbol ni adalah simbol post office lah. Okay. Okay, ada 3 tempat, saya ulang. Yang pertama, Toshokan. Yang kedua, Bijutsukan. Dan yang ketiga, Yubin Kyoku. Maksudnya kita tambah lagi lah, chapter 3 kita belajar nama tempat kan. Contoh classroom, kyoshitsu, toilet. Lagi kita ada jimusho, kita ada uketsuke, kaigishitsu, uchi. Banyak nama tempat yang kita belajar. Hari ni kita tambah lagi 3. Okey. Selain daripada masa, kita nak belajar hari ni hari ya. Ini sangat penting hari. Kalau tengok nanti test 2 dengan final assessment, untuk penilaian akhir nanti, saya akan tanya lagi mengenai hari. Seminggu kita ada berapa hari? 7. 7 hari. Enam. Isukang ni, kita ada nanoka. Kita ada 7 hari lah. 7 hari. Okey, yang pertama kita mulakan dengan Monday. Okey, kalau Monday ni warna orange. Ada tak warna orange kat sini? Oh, tak ada. Okey, tak apa. Saya ambil dekat sini lah. Okey. Monday. Okey, kalau Monday kita sebut apa? This one lah. Kita sebut apa? Getsuyobi. Sebut? Getsuyobi. Yes, Getsuyobi. Isnin. Okey, kalau hari Selasa? Kayobi. Yes, kalau hari Selasa, kita ada Kayobi. That's it. Kayobi. Okay, kalau hari Rabu? Suiyobi. Suiyobi. Yes, kita ada hari Rabu Suiyobi. Suiyobi. Yobi ni maksud hari lah. Awak fokuskan yang huruf depan saja. Getsu ka sui. Okay. Hari Khamis. Hari ini hari Rabu. Okay. Esok hari Khamis. Okay. Kalau hari Mokuyobi. Khamis, kita ada apa? Hai. Mokuyobi. Mokuyobi. Okay. Hari Jumaat. Konyobi. Okey, dalam buku tu silap siasang. Bukan konyobi, kita ada kinyobi. Oh, jin. Kin bukan kon. Yang ni betulkan huruf dia? Mm-mm. Kinyobi. Okey. Kinyobi Jumaat. Okey, kalau hari Sabtu? Doyobi. Okey, betul. Hari Sabtu kita ada doyobi. Doyobi. Sabtu. Dan hari Ahad? Ichiyobi. Ichiyobi. Yes, kita ada
Nichiyobi. Boleh ingat? Seminggu kita ada 7 hari ya. Kita mulakan dengan Isnin. Okey, Getsuyobi, Selasa. Kayobi, Rabu. Suiyobi, Khamis. Mokuyobi, Jumaat. Kinyobi, Sabtu. Doyobi, Ahad. Nichiyobi. Okey, kita tanya seorang lah. Okey, kita tanya seorang. Tyoshi Hui-san. Tyo-san. yes, sensei. Hai, Kyo wa nani yobi desu ka? Hari ni hari apa? Suiyobi. Hai, suyobi desu ne. Esok? Ashita wa? Mokuyobi. Hai, mokuyobi desu ne. Okey, lusa? Next Lusa day? Kinyobi. Kinyobi desu ne. Okey, kalau kita reverse ke belakang, semalam, yesterday, Kino wa? Kanyobi. Kayobi. Kayobi. Okey, next kita reverse lagi sekali. Before yesterday kita ada hari apa? Gesuyobi. Hai, getsuyobi desu. Jadi saya akan tanya 5 soalan ni lah. Hari ni hari apa, esok hari apa, lusa hari apa, semalam hari apa, kemarin hari apa. Jadi saya gunakan perkataan yang atas ni. Yang pertama kita ada perkataan kyo. Kyo, apa maksud kyo? Kyo. Kyo Hari maksudnya ini. today, hari ini. Okey, jadi soalan sensei, kyo wa nan yobi desu ka? Hari ni hari apa? Okey, Tio dah jawab jadi. Hari ini hari Rabu. Okey, buat ayat hari ini hari Rabu. Tio-san. Boleh buat ayat? Saya rasa saya tak boleh. Buat ayat hari ini hari Rabu. Siapa boleh bantu? 今日は水曜日。Hai, kyo wa suiyobi desu. Hari Rabu Boleh? Betul, siasang. Kyo wa suiyobi desu. Ada partikel wa, ada des baru boleh buat ayat. Boleh, Tio-san? Sekali lagi, ulang, Tio-san. Kyo wa suiyobi. Desu. Kyo wa suiyobi desu. Hai, okey desu ne. Okay, next kita ada esok. Esok kita ada perkataan ashita. Sebut ashita. 明日。 Okay, siasang. Ashita wa nani yobi desu ka? 明日は木曜日です。 Hai, ashita wa mokuyobi desu. Ashita wa mokuyobi desu. Boleh Tadi kyo wa suiyobi desu. Hari ini hari Rabu. Esok hari Khamis. Ashita wa mokuyobi desu. Okey, satu lagi perkataan kita ada lusa, the next day. Kita ada perkataan asatte. Sebut asatte. あさって。 Okey. Asatte wa nani yobi desu ka? あさっては金曜日です。 Okey, asatte wa kinyobi desu. Answer asatte wa kinyobi desu. Lusa hari Jumaat. Boleh? Kita ada perkataan kyo hari ini, ashita esok, asatte lusa. Okay, next kita reverse belakang. Kita ada perkataan kino. Apa maksud kino? semalam Yes, semalam. Yesterday. Okay. Kino wa nan yobi deshita ka? 昨日は火曜日です。 Okay. Kalau semalam, dia sudah jatuh past tense. Tak boleh des. Kalau awak jawab kino wa kayobi des, baca des. Salah. Yang ni hati-hati Kalau past tense kita tukarkan des kepada deshita. Boleh? Siasang. Okey. Tak boleh guna des. Kena guna deshita. Okey. Cuba jawab sekali lagi, siasang. Kino wa nan yobi deshita ka? 昨日は火曜日でした。 Yes. Kino wa kayobi deshita. Kino wa kayobi deshita. Baru boleh dapat markah lah.
Yang ni kena hati-hati. Kino, maksudnya yesterday dah past tense lah. Okey, satu lagi perkataan past tense kita ada kemarin. Before yesterday kita ada ototoi. Boleh sebut? Ototoi. Ototoi. Yes. Okey, kalau soalan sensei, ototoi wa nanyobi deshita ka? Ototoi wa getsuyobi deshita. Yes. Answer, ototoi wa getsuyobi deshita. Gunakan deshita juga, past tense. Jadi dua ni yang merah ni kena letak past tense lah. Deshita. Yang biru ni kita gunakan des. Yang biru ni kita gunakan des lah kerana dia present tense. Okey, ada soalan. Shitsmon, arimasu ka? Okey. Yang lain? Okey, Jack-san wa okey des. Yang lain? Shirley-san, Sim-san, So-san. Okay. Kelas ni okey lah, dia ada wakil untuk respon. Syaza-san dengan Sia-san. Tapi saya akan panggil nama yang lain lah. Supaya yang lain pun ambil bahagian lah dalam kelas kita. Okay, kalau tak ada soalan, kita proceed lagi. Next slide. Okay, selain pada hari kita belajar masa. Masa. Okay, masa ni tak ada masalah. Kerana apa? Chapter 3 awak dah belajar sampai billion kan? Kita ada rumah Ju, rumah Hyaku, rumah Sen, rumah Mang, kita ada Ju Mang, Hyaku Mang, Sen Mang, kita ada Oku, kita ada Chok. Untuk masa, biasanya masa kita sampai pukul 12 kan? Boleh ulang balik. Kalau nombor 1 apa? Nombor 1, nombor 1. Ichi kan? Nombor 2, ni. 3, San. sang. 4, Yon. yong ataupun shi kan? 5, Go. go. Okey, 6, Roku. roku. 7, Nana. nana. Okey, 8, Hachi. hachi. 9, Q. 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 Okey, 10, Ju. 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 11, Ju ichi. ju ichi. 12, Juni. Juni. Itu untuk number. Tapi kalau untuk masa, time, kita kena tambahkan perkataan di hujung ni. Kita ada huruf apa? G. G. Ji. Kalau pukul 1, ichi ji. Boleh? Ichi ji. G ni maksudnya o'clock lah. 1 o'clock, 2 o'clock. Kalau pukul 2, ni Niji. ji. Pukul 3, Sanji. 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 Okey, pukul 4. Yoji. Yoji. Okay, this one special. Tadi kita buat kiraan kalau 4 kita ada sebut yong ataupun shi kan? Tapi untuk masa kita tak boleh sebut yon ataupun tak boleh sebut shi. Dia cuma satu huruf saja, kita ada yoji. Yoji. Okey dah sekarang? Yoji. Okey, pukul 5 normal lah. Pukul 5, Goji. goji. Pukul 6 sama juga. Rokuji. Okey, pukul 7. Shichiji. Shichiji. Walaupun tadi kita buat number, dia ada dua perkataan. 7 ada dua sebutan kan, satu nana ataupun shichi, betul? Tapi untuk masa kita gunakan shichi. Kita tak gunakan nana, nanaji. Nihonjin wa sukaimasen. Kita gunakan shichiji desu. Digunakan shichi Okey, yang ni spesifik Okey. Okey, 8 Hachiji. hachiji. Yang ni normal lah. Okey, pukul 9. Yoji. Hai, pukul 9. Kuji. 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 Walaupun ada sebutan Q kan. Q. Tapi untuk masa spesifik kita kena sebut kuji. Dia tak sebut QG. Kuji. Okey, take note. 7 dengan 9 ni. Okey. 10 biasalah. Pukul 10. Juji. Juji. Okey, pukul 11. Juichiji. Yes. Pukul 12.
Juniji. Juniji. Pukul 10 tadi kita ada Juji. Pukul 11 kita ada Juichiji. Pukul 12 Juniji. Okey desu ka? Boleh Okay, kita minta seorang respon lah. Okay. Tong Kok Hui sang. Tong sang. Imas ka? Ada? Sensei. Okey, sebutkan balik 1 sampai pukul 12. 1時、2時、3時、4時、5時、6時、7時、8時、9時、9時、10、11時、12時。はい、12時ですね。よくできました。Kalau pukul 13, Tong sang. Kalau pukul 13. 13時、 Yes, kalau pukul 14, 14時、 Juyoji. 15, 16、 Jugoji. Pukul 20. 20時。 Yes, ni Juji. Ini kalau kita guna 24 hours lah. Kalau kita gunakan 24 hours. Kita sampai 24 jam kan. Tapi kita tak gunakan kan 24 hours. Biasanya kita gunakan 12 hours lah. 12 jam. Siapa yang gunakan 24 hours ni? Siapa yang gunakan 24 hours? Airport. Siapa? Siasa? Atau airport. Airport lah. Okey, semalam kelas FKKK ada seorang pelajar jawab lah. Ayah dia polis. Dia duduk dalam camp. Biasanya dia kata kalau polis pun dia gunakan 24 jam. Polis, askar, pilot, kerja-kerja yang melibatkan keselamatan lah. Supaya apa? Dia tidak silap. Kalau pukul 12 ni dia kadang kita gunakan 12 jam ni dia risiko dia silap lah. Contoh kan pukul 8 pagi ke 8 malam dia AM dengan PM kan. Walaupun ada AM dengan PM kadang orang boleh buat silap lah. Ada kesilapan. Jadi kalau untuk mengurangkan risiko kesilapan tu kita gunakan 24 hours. Contoh kalau pukul 8 malam kan, pukul 8 malam pukul apa? 20時。Hai, ni juji des. Ni juji des. Kalau pukul 20 tu maksudnya confirm lah pukul 8 malam. Okey des kak? Okey, yang ni tak ada masalah. Yang ni awak semua boleh sebut 1 sampai 12. Masalah dia kat mana? Mondai wa koko desu. Mondai wa koko desu. The problem is minutes lah. Minit ni dia susah sikit. Dia ada 2 sebutan. Yang pertama sebutan yang merah ni kita sebut pun. Yang hijau ni kita sebut fun. Dia tak ada bulat lah. Pun ataupun fun. Dua-dua minit. Okey, kita buat yang asas. Okey, yang asas ni 1 sampai 10 dulu. Okey, kalau 1 minit kita sebut apa? 1分。Yes. Dia ada perkataan kat sini ada huruf c. Small c. Dia bukan ichipun bukan. Dia ada perkataan c kecil. Kita doublekan dah. Ipun. Betul I-P-P-U-N. Sebut ipun. 1分。 Okay. Kalau 2 minit. 2分。 Yes. Nifun. Okay. 3 minit. 3分。 Sanpun. 3分。 Sanpun. Okay. 4 minit. 4分。 Yonpun. Yang ni boleh sebut yon. Dia tak sebut shi pun. Dia tak sebut. Dia kena sebut yon pun. Minit. Tadi yoji kan. Pukul 4. Tapi kalau untuk minit. Dia balik kepada yon. Yon pun. Okay. 5 minit. 5分。 Gofun. Okay. 6 sama dengan 1 ni. Dia ada small cert. Kalau small cert kita sebut. 6分。 Yes. Rob pun. Rob pun. Okay. 7 minit. 7分。 Nana food. Okay. 8 minit sama juga. Pattern dia. 8分。 Dia ada small cert. Dia tak sebut hachipun. Dia sebut hapun.
H-A-P-P-U-N. Hapun. Boleh? Hapun. Okey, 9 minit. Q fun. Yang ni tak sebut kufun, dia sebut Q-fun. Nampak? Susah kat bahasa Jepun ni kan? Kita kena ikut dia punya cara dia. Q-fun. Boleh? Okey, 10 minit. 6분. Yes, dia sama. 1, 6, 8, 10 minit. Kita ada jupun. Jupun. Cuba sebut. 6분. Yes, jupun. Jadi ini yang asas 1 sampai 10. Okey, cuba kita tengok jam. Tokyo mite kudasai. Tokyo mite kudasai. Sekarang pukul apa? Siasang. 8지 8지. 39분. Hai. 8지 39 fun. Nampak? Dia jatuh rumah 9. Kalau 9 kita sebut apa? Q fun. Sanju Q fun. Boleh? Kalau jam sensei pukul 8.38. 8:38 minutes. 8지 38분. Yes, kalau jatuh rumah 8, Hachiji Sanju Hapun des. Boleh? Kalau jatuh rumah 7 pula, 37 minit. 8지 37분. Yes, Hachiji Sanju Nanafun. Kalau jam sensei pukul 8.36 minit. 8지 36분. Yes, Hachiji Sanju Ropun des. Okey, sekali lagi. Kalau jam sensei 8.35 minit. 8지 35분. Yes, Hachiji Sanju Gofun des. Jadi yang 10 ni, yang awal ni adalah asas. Supaya kita dapat sebut ke semua minit-minit yang kita sebutkan tadi. Kalau 35, 36, 37, 38, 39. Kalau jam sensei pukul 8.40. 8.40. 8지 40분. 40分です。Hachiji 40分です。Kena sebut sini. 40分. Cuba sebut siasang. 8지 40분 です。 Hai, arigatou gozaimasu. Boleh? Yang ni siasang lah tolong sebutkan. Macam mana nak sebutkan? Kalau di hujung minit tu, kena ikut dia punya rumah pun ataupun rumah fun. Okey, kita tanya seorang lah. Martin sang. Ada Martin? Imas kak? Tak dengar suara awak. Mikrofon tak problem kot. Masih tak dengar suara. Okey. Kita tanya Hao Minhua sang. Minhua sang. Hai, sensei. Hai. Minhua sang wa ima doko desu ka? Kat mana sekarang? Rumah. Rumah rumah di mana tu? Melaka. Melaka okey, orang Melaka. Okey. Minhua sang, ima nanji desu ka? Sekarang pukul berapa? 8.43. Okey, 8.43. Okey, boleh sebutkan dalam bahasa Jepun. 8時43分です。はい、8時43分です。 43分です。 Okey. Okey, boleh sebut. Hai. Jadi, boleh ingat tak? 1 ipun, 2 nifun, sanpun, yonpun, gofun, ropun, nanafun, hapun, qfun, jupun. Ada masalah mikrofon. Okey, tak apa Martin sang. Macam mana kalau tak boleh ingat?
Siasang. Macam mana kalau tak boleh ingat ni? 1 sampai 10 ni. Kita nak buat macam mana? Ada Itu cara tak? eh ingat yang kurang ya. Ingat yang mana? 1分、5分、7分、9分。 Oh, ingat yang phone dulu lah. Yang mudah lah. Yang ni phone, go phone, nana phone, q phone. Betul? Betul tak cara siasang? Okey. Tapi kalau tak boleh ingat, kita ada cara yang mudah lah, bukan mudah lah. Biasanya kalau listening test dalam bahasa Jepun, tak kira listening test international ke, yang Malaysia buat pun, biasanya kalau soalan listening test, kita akan tanya soalan masa yang hujung minit dia 5 ataupun kosong. Yang ni biasa kita buat soalan macam tu lah. Biasa minit yang ke-5 atau minit yang ke-10. Contohlah jam kita sekarang ni pukul 8.48 kan? Okey, jadi bundarkan pada yang terdekat lah. Pukul apa? 8.50. Kalau jam kita 8.48, kita pergikan pada rumah yang terdekat 8.50. Jadi Hachiji gojuk pun des. Boleh? Kalau jam kita lah kata pukul 8.43 kan? Okey, bundarkan pada yang terdekat lah 8.45. 8.45. Jadi pergikan pada rumah yang 5 yang terdekat lah. Okey dah sekarang? Tapi kalau awak boleh ingat semua ni, lagi bagus. Daripada rumah 1 sampai 10 ni. Kalau tak boleh ingat, awak bundarkan pada masa yang terdekat lah. Kalau orang tanya kan, pukul apa? Oh. Okey. Jadi kita praktis untuk yang rumah kosong dulu. Rumah kosong dulu. Kita ada 10 minit, 20 minit, 30 minit, 40 minit, 50 minit. Boleh sebut tak? Kalau 10 minit tadi apa? 10分、 Jupun. 20 minit? 20分、 Jupun. 30 minit? 30分、 Jupun. 40 minit? 40分、 Jupun. 50 minit? 50分。 Jupun. Okey, Martin tanya, apa beza pun dengan fun dalam minit tu? Tak ada beza. Tak ada beza. Sebutan saja beza. Martin Sang. Sebutan saja berbeza lah. Minit, dia punya maksud dia sama. Pun minit, fun pun minit. Cuma kita nak ingat tu susah sikit lah. Boleh Martin Sang? Okey. Okey, jadi kita mudahkan cara 1, 10, 20, 30, 40 minit lah. Saya ulang balik. Jupun, ni jupun, san jupun, yon jupun, go jupun. Ada small c. Jadi awak kena tekankan lah double P. Double P tu jangan sebut Jepun. Jepun, ni Jepun bukan. Jupun. Ada perkataan. Okey, ada satu dekat sini yang special. Kita tak perlu sebut 30 minit. Sanjupun. Kita sebut hang saja. Apa dia? Hang. Apa maksud hang? Apa maksud hang? Hang ni maksud dia half, separuh. 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 Hang, separuh. Okey, kalau kita ada pukul 1.30 minit. Biasanya kita tak sebut 1.30 minit, kita sebut 1.30 kan? Okey, 1.30 maksudnya kita boleh sebut ichiji 半 hang des. Ichiji hang des. Bila dah sebut hang, tak perlu pun tak perlu letak pun. Sebut ichiji hang des. Kalau pukul 2.30 minit,
時半です。 Yes, 2時半です. Pukul 3.30 minit. 3時半。 Yes, 3時半です. Ingat 30 minit kita boleh wakilkan sebutan dengan hang. 1時半, 2時半, 3時半, 4時半, 5時半. Disebut hang. Okay, tapi kalau 5 tak adalah. Kalau untuk belakang 5 minit dia tak ada yang special. Okay, boleh sebutkan kalau 5 minit belakang dia? 5 minit apa? 5分。 Kofun. Okay, 15 minit. 15分。 Chu kofun. 25 minit. 25分。 Niju kofun. 30 minit. 35分。 Sanju 35 kofun. Yes, 45 minit. 45分。 Yonju kofun. 55 minit. 55分。 Goju kofun. Saya ulang. Kofun. Ju kofun. Niju kofun. Sanju kofun. Yonju kofun. Goju kofun. Boleh Ini untuk belakang 5 minit Okay, ada soalan? Ya, ada masa Okay. Kalau tengok jam kita sekarang ni pukul apa? 8、8時、8、50分、50分。 Gojupun das belakang dia kosong lah. Hachiji Gojupun das. Hachiji Gojupun das 8.50 Hachiji Gojupun das. Arigatou gozaimasu. Boleh yang lain macam kita nak sebut masa. Ini cara-cara kita nak sebut masa lah. Okey. Untuk masa kalau kita gunakan 12 hour kita ada AM dengan PM kan? Boleh kita gunakan AM dengan PM, tapi untuk sebutan bahasa Jepun, AM ni kita tak depan. Kita sebut contoh 8 AM, kita sebut Gozen Hachiji desu. Gozen Hachiji desu. Gozen maksudnya AM lah. Okay, kalau untuk PM, kita sebut apa ni? Kalau PM, kita sebut Gogo. Boleh? Gogo. Okay, kalau 5 PM kita sebut macam mana? 午後、午後5時です。 Gogo Goji desu. Ingat, Gozen AM, PM kita ada Gogo. Gogo. Okey. Satu lagi, kalau kita nak tanya sekarang pukul berapa? Now, Ima. Okey, Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Ima is now. Nanji is what time? Ima nanji desu ka? Okey, sensei ada contoh. Ima kalau 7.30 minit. Ima 今は、はいな7時7時、半です。はい、7時半ですね。7.30 minit Ima wa 7時半です。7.30 minit. 7.30 lah. Ataupun awak sebut saya masa. 7時半です。Okay, untuk test tu nanti, sensei akan blankkan yang ni. Sensei akan kosongkan kawasan dekat noun ni. Tapi sensei bagi hint dekat sini. Sensei bagi masa. Jadi awak boleh jawab lah. Oh, kalau masa, nanji. Contoh kalau dekat answer ni sensei letak duit. Sensei letak kata RM30. Agak-agak question ni sensei nak tanya apa? Kalau ada nampak pembayang dia, hint dia duit, answer. Maksudnya sensei nak tanya berapa harga lah kan. Ingat perkataan ikura. Chapter 3. Ikura desu ka? Ikura. Kalau answer sensei bagi pembayang nama orang. Kata nama orang kan. Agak-agak question tu saya nak tanya apa? Sensei akan tanya dare Dare ni siapa siapa? Tak apa nanti kita bincangkan lah. Macam mana bentuk soalan yang sensei akan tanya tu. Okay, tapi untuk masa nanji, what time? Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Boleh Okey.
Okey, untuk masa, okey, kita slide yang inilah sampai sini sekali lagi kita akan habiskan. Okey, untuk masa kita ada perkataan kara dengan made. Apa maksud kara? Kita dah belajar chapter 1 kan? Hajime mashite. Watashi wa nizam desu. Johor kara kimashita. Johor kara kimashita. Maksudnya saya dari Johor. Maksudnya masa kita ada dari pukul berapa? Okay, made ni hingga until. From what time to what time. Ada limit dia. Okay. Contoh kita ada satu tempat ni. Kalau post office tadi apa? Post office. Yobin Kyoku. Yes, Yubin Kyoku. Okay, kita buat ayat. Yubin Kyoku wa Hachiji kara desu. Okay, boleh sebut? Yubin Kyoku wa Yobin Kyoku wa 8時からです. Okay, apa maksud perkata ayat ni? Yubin Kyoku wa Hachiji kara desu. Apa maksud ayat ni? Post office start from 8 o'clock. Post office mula dari pukul 8. Hachiji kara desu. Okay, kalau dia sampai pukul 4 hingga pukul 4, coba ayat. Siasang. Yobin Kyoku wa 7時までです. Okay, pukul 4, yoji made desu. Yes. Ayo. Yubin Kyoku wa, kalau pukul 4 kat sini, slide ni kita ada sebut Yoji. yoji made desu. Yoji made desu. Boleh? Okay, biasanya siasang kalau pergi shopping kat mana? Shopping mall mana? Aeon. Aeon. Okay, Aeon wa nanji kara desu ka? Aeon は9時からです. Okay, Aeon wa 9時kara desu. Okay, dia operasi sampai pukul apa? Aeon は10半です. 10半までです. 10時半までです. Betul, 10:30. Ion wa 10時半までです. 10時半までです. Boleh? Okey. Jadi dua ayat ni siasang kita boleh combinekan jadi satu ayat. Macam mana nak buatkan satu ayat ni? Syazah Sam. Ada idea tak? Ada Syazah? Baik. Macam mana nak buatkan satu ayat? Nak buat satu ayat, Tempat yang sama. letak and dan. Tak perlu. Oh, tak Okey, boleh. tengok ayat, tak perlu. Letak dan tak perlu. Okey, letak macam ni je. Okey, nampak? Ayat basho yang sama, tempat yang sama. Yubin kyoku wa 8時から4時までです. Okey, sebutkan Syazah. Nanti tak ulang balik. Yubin kyoku wa Yubi kyoku wa 8時から8時から4 4 時 時 までです. 4時までです. Nampak? Jadi satu ayat dah. Oh, Tadi gabung dua ayat terus. kan? Tadi dua ayat kan? Kita combinekan dekat tempat ni, tempat yang sama. Lepas tu kita gabungkan masa ni. Jadi satu ayat. Boleh? Nampak? Yubin Nampak. kyoku wa 8時から4時までです. Okey, siasang. Buat ayat Aeon tadi. Aeon は9時から10時半です. 10時までです. Aeon wa 9時から10時半までです. Sekali lagi saya ulang. Aeon wa 9時から10時半までです. Jadi satu ayat. Okey, kalau library UTM, kalau library UTM dekat siapa yang selalu pergi library?
Okey, siapa selalu pergi library? Kita tanya ni lah. Yao Shirley Sang. Shirley Sang. Shirley Sang. Imas kah? Tak ada. Okey, Shirley Ko Ji Min Sang. Jia Min Sang. Ada? Tak ada. Tak ada. Okey, Sim Chin Hui Sang. Chin Hui Sang. Imas kah? Tak ada juga. Okey, kalau tak ada, okey. Amanda Sang. Imas kah? Tak ada. Amanda Sang, tak ada. Okey, Andrew Sang. Hai Sensei. Okey. Kalau UTEM no Toshokan. Library di UTEM. Nanji kara nanji made desu ka? From what time to what time? Tahu tak? Dia pukul 8 sampai 5. Okey, 8 sampai 5. Okey, buat ayat. 8 sampai 5. Boleh, Andrew Sang. Sekejap Aha. U10 Toshokan wa Alright. Gochi kara Hachichi kara. 8時から Alright. 5時までです。 Yes. Cuma saya betulkan sikit. UTEM no Toshokan. Letak partikel no, Andrew Sang. はい、先生。UTEM no Toshokan wa 8時から5時までです。UTEM no Toshokan wa 8時から5時までです。Tapi kalau nak letak spesifik lagi, boleh letakkan gozen dengan gogo lah. Betul UTEM no Toshokan wa 午前8時から午後5時までです。Saya letakkan AM dengan PM. Boleh? Okey. Kalau nak tanya, pukul berapa? Pukul berapa? Nanji kara nanji made desu ka? Nanji kara nanji made desu ka? Yang ni kalau kita nak buat reservation lah. Kita buat appointment. Contoh kita nak pergi klinik. Awak telefon. Moshi, klinik wa nanji kara nanji made desu ka? Klinik start pukul berapa? Buka pukul berapa? Hingga pukul berapa? Contoh kalau kita nak pergi restoran. Sumimasen. Restoran wa nanji kara nanji made desu ka? Nanji kara nanji made desu ka? Restoran dari pukul berapa sampai pukul berapa. Jadi chapter ni kita nak gunakan telefon lah. Kita nak buat reservation. Okey, cuba jawab soalan ni. Ni last slide . Okey, ini soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Soalan yang keempat. Ada 4 soalan ni. Cuba jawab. Ada 4 soalan. Baca dulu soalan. Lepas ni saya tanya. Okey.
Okey, ada jawapan? Jawapan yang pertama. Boleh bacakan soalan dulu? Kyo 今日 wa は nan 何 yo 曜日 bi で desu すか？ ka? Kyo wa nan yobi desu ka? Okey, answer. 今日は水曜日です。 Kyo wa suyobi desu. Hari ni hari Rabu. Okey, soalan nombor 2. Ashita nan yo bi desu ka? Saya cuma ubahkan ashita. Tadi kyo hari ini, ashita apa? Esok. Answer. Ashita wa mokuyobi desu. Hai, mokuyobi desu. Ashita wa mokuyobi. Okey, yang ketiga. Asate wa nanji nan ya. Hai. Nan Nanyobi yobi desu desu. ka? Asatte wa nanyobi desu ka? Asatte wa nanyobi desu ka? Lusa hari apa? Answer. Asate wa kinyobi desu. Hai, asatte wa kinyobi desu. Okey, nombor 4. Yang nombor 4 ni lain sikit. Okay, baca soalan dia. 休みは Yasumi wa 何 nan 曜 yobi 日です desu ka? か？ Perkataan yasumi. Apa maksud yasumi? Malam. Bukan. Tidak. Yasumi nasai. Itu greeting untuk nak tidur. Yasumi ni cuti. Yasumi wa nan yobi desu ka? Cuti hari apa? Biasanya kita ada cuti 2 hari kan? Hari Sabtu dengan hari Ahad. Cuba jawab. Nan yobi wa Yasumi wa nan yobi desu ka? Yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Kena letak perkataan to Sabtu doyobi to nichiyobi desu. Dia tak boleh letak and, tak boleh letak koma, dia kena letak huruf partikel, penyambung ayat to. To ni maksudnya dan lah. Saya ulang. Kalau soalan yasumi wa nan yobi desu ka? Okey. Jawapan yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Doyobi to nichiyobi desu. Okey desu ka? Kalau boleh jawab nanti insya-Allah lah. Test 2 dengan final assessment nanti boleh jawab ni. Tapi kena ingat yang ni semua present tense deska, deska, deska. Tapi kalau soalan past tense, kino wa nan yobi deshita ka? Itu soalan past tense. Ototoi wa nan yobi deshita ka? Ototoi, kemarin hari apa? Ototoi wa nan yobi deshita ka? Kalau jawapan ototoi wa getsuyobi deshita. Itu untuk yang past tense lah. Okay, ada soalan tak untuk slide yang ni? Okey desu ka? Okey. Okey desu ne. Okey, kalau okey, kita sampai sini saja. Saya sesiakan attendance lah untuk pagi ni. Awak boleh isikan Google Form. Form macam biasalah. Okay, dekat sini. Okay, isikan Google Form untuk kehadiran pagi ni. Okay, selain daripada tu, saya nak tengok lagi lah mana yang belum siap lagi. Yang belum siap lagi awak punya assignment. Saya akan panggil nama lah. Yang dah tunjukkan kepada sensei, boleh kita boleh keluar daripada Webex. Kita jumpa lagi minggu depan. Mata raishu desu. Kita jumpa lagi. Hai, warimashou. ありがとうございます、先生。はい、どういたしまして。